halaman, bertanyalah khabar. InsyaAllah sebaik daripada balik umrah nanti, ziarahilah ibu dan ayah yang masih lagi ada di kampung, kerana itu adalah rezeki yang tidak dapat oleh segelintir umat manusia. Ada yang ibu ayah telah meninggal dunia, ada yang ibu ayah hanya dah lama tak bertegur sapa. Jadi kita yang masih lagi ada ibu dan ayah, masih lagi alhamdulillah Allah kurniakan rezeki silaturahim yang baik antara ibu dan ayah, kita perbanyakkanlah doa buat ibu dan ayah. Kita ziarahilah ibu dan ayah kita selagi mana ibu dan ayah kita masih ada, kerana ibu dan ayah ini doanya tidak ada hijab. Tuan Haji dan Puan Hajah adalah mati Allah SWT, tidak ada hijab di antara langit dan bumi. Allah terus angkat doa ibu dan ayah ini. Jadi kita amat-amat digalakkan untuk kita berbuat baik dengan ibu dan ayah kita, kerana ibu dan ayah kita inilah yang telah membesarkan kita sehingga pada hari ini. Itulah antara yang saya sering katakan kepada jemaah umrah, setiap kali tawaf, setiap kali menunaikan umrah, baik tawaf, baik sa'i ataupun di mana-mana sahaja, jangan kita lupakan untuk kita doakan untuk ibu dan ayah kita. Sebagai contoh, kita ada 7 pusingan. Kalau ada yang dengar waktu saya berdoa tu, yang pertama sekali kita khususkan doa untuk kita diri sendiri, kerana kita diri sendiri inilah yang telah bersusah payah, bertukus lumus mengorbankan harta, masa dan tenaga untuk kita hadir ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan juga Madinah Al-Munawwarah ini. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada yang dengar waktu tawaf kedua, waktu sa'i perjalanan kita yang kedua, kita titipkan doa khas untuk ibu dan ayah kita. Kerana apa? Ibu dan ayah kita lah adalah insan yang paling kita sayang selepas diri kita sendiri, iaitu ibu dan ayah kita yang telah membesarkan kita, telah melahirkan kita, telah mengorbankan harta benda jiwa dan raganya untuk membesarkan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Selepas kita berdoa untuk diri sendiri, selepas kita berdoa untuk ibu dan ayah kita, kita titipkan doa untuk yang ketiga, pusingan yang ketiga, untuk perjalanan kita yang ketiga, iaitu pasangan hidup kita. Pasangan hidup kita inilah yang setia dengan kita sejak mulanya dari kahwin sehingga ke akhir hayat, insya-Allah. Berdoalah kepada Allah Taala agar hubungan antara suami dan isteri, antara pasangan hidup sentiasa dikurniakan sakinah, mawaddah, warahmah, iaitu keharmonian dalam rumah tangga, agar silaturahim antara suami dan isteri itu sentiasa Allah bantu untuk diperdekatkan lagi. Selepas itu, jika dalam kalangan kita yang masih lagi belum ada pasangan hidup, kita doakan agar Allah SWT kurniakan pasangan hidup yang terbaik. Kita doakan, ya Allah, dah lama nak cari pasangan hidup, ya Allah, dah lama nak cari suami, dah lama nak cari isteri, nak juga direzekikan menikmati ada pasangan hidup. Jadi kita doakan, ya Allah, kurniakanlah pasangan hidup yang terbaik, kurniakanlah pasangan hidup yang dalam kalangan orang yang beramal soleh, yang soleh, yang solehah. Kurniakanlah pasangan hidup yang boleh membimbingku dekat denganmu, ya Allah. Kurniakanlah kepadaku pasangan hidup yang boleh menjadikan asbab untuk masuk ke syurga bersama-sama, ya Allah. Itu adalah contoh tawaf yang ketiga ataupun perjalanan sa'i kita yang ketiga. Selepas untuk diri sendiri, selepas ibu dan ayah, selepas pasangan hidup, kalau tak ada pasangan hidup, doakan semoga dikurniakan pasangan yang terbaik. Yang keempat, jika ada yang terdengar pusingan yang keempat ni, kita doakan untuk zuriat keturunan kita. Jika yang masih belum ada zuriat keturunan sendiri, kita doa kepada Allah, ya Allah, nak dikurniakan rezeki ada anak sendiri, ada zuriat keturunan sendiri. Itu adalah pusingan yang keempat. Pusingan yang kelima, jalan sa'i yang kelima, kita titipkan doa khas untuk siapa selepas itu? Orang yang kita sayang, adik-beradik kita, saudara mara kita yang sama-sama membantu, yang sama-sama membesar dengan kita, baik selama